inilah kediaman ataupun rumah tempat berlakunya pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang pernah menggemparkan negara pada satu ketika dulu, yang telah pun dilakukan oleh 3 orang pelakunya, iaitu Mona Fendi, Juraimi dan juga suami kepada Mona, iaitu Afandi. Rumah ni kekal dalam keadaan yang sama seperti waktu berlakunya pembunuhan tersebut. Rumah ini juga, bagi yang tak tahu, hanya ada pintu. Dia tidak ada bahagian tingkap. Di kawasan keliling rumah ini telah pun dipenuhi dengan semak samun. InsyaAllah kami cuba juga, walaupun memang keadaan dari kami sampai tadi hujan, dan rumah ini sebenarnya terletak di tanah milik mangsa, iaitu arwah Datuk Mazlan Idris. Jadi kami akan bawakan kepada korang meninjau keadaan di bahagian dalam rumah ini